Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi sya'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan jika tabayun bahagia itu dengan kepala yang mengambilnya, maka dipukulkan bilangan-bilangan kepala puak itu kepada asal masalah. Dan jika tabayun bahagia itu, yakni bahagia itu yakni bahagia pecah. Bahagia pecah waris. Bahagia itu yakni bahagia pecah waris tu. Bahagia pecah waris tabayun. Tabayun tu dengan kepala yang mengambilnya bahagia yang pecah. Dengan kepala yang mengambilnya bahagia pecah. Tabayun ini yakni tabayun dengan dinasbah lah. Tabayun yakni dengan dinasbah. Itu dia. Ya mula-mula ni kita nak kira di sini ni. Nak kira masalah tabayun bahagia itu dengan kepala yang mengambil ni, kita kena kira buat asal masalah mula-mula dulu. Buat asal masalah. Itu dia. Lepas tu bagi dah tapi tak selesai. Itu dia. Bila bagi tak selesai, maka di situlah naik tangga yang keduanya kena kira masuk dalam tabayun ke atau tawafuk ke. Kira kat tu pula. Tu. Hak bab masalah tawafuk, kita sudah bicara dah. Nasbah di antara kepala dengan bahagia tu dapat tawafuk. Maka kita ambil wifik tu lah pergi pukulkan kepada asal masalah. Dia. Kalau masalah ul, itu asal masalah yang diulkan. Gitu. Bila tabayun bahagia itu dengan kepala yang mengambil itu, jawab jikalah, maka dipukulkan bilangnya kepala puak itu. Bilangan-bilangan kepala puak tu. Tengoklah. 3 ke 4 orang ke 5 orang ke lah gilah situ tu. Pukul tu kepada asal masalah. Dipukulkan bilangnya yang dipukulkan kul bilangan. Kul bilangan. Dipukulkan kul. Gapo sekalian lah. Dipukulkan bilangan yang dipukulkan sekalian dan kul bagi bilangnya. Apa ngana boleh sebut kul ratik ngana sebut sekalian ratik sebab hak belum pada tu ia pukul ke apa? Pukulkan wifik. Kalau dia di sini orang panggil pukulkan kul, bukan wifik tak lah. Itu beza tu. Bila pukul gak, maka sebanyak-banyak bilangan yang dapat daripada pukul, itulah sah masalahnya. Gitulah sah salah. Lagu mana contoh dia? Misal tabayun bahagia. Gitulah tu. Misal tabayun bahagia itu, misalnya dengan tak ada o lah. Misal tu dengan tak ada o lah. Lagu mana contoh dia? Seperti ada seorang saudara seibu. Seorang saudara tak kira seorang tu sama ada lelaki atau perempuan. Seorang saudara tu sama ada lelaki dan perempuan.
Dan dua saudara laki syakik. Dua saudara laki syakik seibu sebapa dengan mayat. Syakik yakni seibu bapa dengan mayat. Asal apa? Seorang saudara je tapak. Apa lah? Dapat apa? Seorang saudara seibu. Dapat? Seorang saudara seibu. Dapat? Satu apa? Tengok molek. Saudara seibu. Bukan seibu sebab apa? Saudara seibu. 1/6. Kalau seorang, kalau bil kalau bil 1 per. Kalau seorang sudus. Kalau berbilang saudara seibu sulus. 1/3. Dia kena ingat situ. Tak kira lah. Lelaki tahu perempuan tak kira situ. Dan dua saudara lelaki makan. Dua saudara lelaki. Asobo. Maka masalahnya ni. Sebab yang makan fardu tu itu satu saja. Ni. Bagi saudara seibu tu satu. Bagi satu dia. Lepas tu tinggal 5. Bila tinggal 5 tidak terbahagi. Mana tidak terbahagi kepada dua saudara itu. Tak boleh bagi. Sebab 5 kan. 5 nak bagi tak boleh. Nak bagi misalnya nak bagi dua-dua. Lepas tinggal satu lagi. Ya tak boleh lah. Gitu. Bila tak boleh lagi kan. Maka 5. Berapa 5? Itulah. Apa dia hanya tinggal lagi tu. Maka 5 kena kepada hak tinggal lagi tu dengan dua saudara itu. Berapa dua saudara? Ialah dua saudara laki-laki syakik. Dua saudara syakik tu. Di antara 5 dengan dua saudara tu khabar. 5 tu tak. Tabayun nama dianya. Bila tabayun, kaedah kita kena ambil di segi kepala. Tak boleh ambil bahagian dia. Kena ambil kepala. Ini masalah kira lagu ni kita kena ambil kepala. Maka dipukulkan 2. Berapa 2 itu? Bilangan kepala saudara pada 2. 2 bilangan kepala saudara. Pukul tu kepada asal masalah. Asal masalah apa? 6. Mana 2 dipukulkan dengan 6 jadi 12. Bagi saudara seibu tu 2 dan 2 saudara syakir tu 5 seorang. Cukup masalah. 5 seorang. Tu. Habis. Ada pola situ tu. Dan misalnya, misal tabayun bahagia. Misal tabayun bahagia itu dengan seperti ada suami dan 5 saudara perempuan syakikah. Suami dapat? Suami dapat 1/2. Nisfu dah. 5 saudara perempuan dapat 2/3 sebab berbilang. Maka masalah ni bagi suami 3 tinggal 3. Bila tinggal 3 gak tak cukup 2 suluh saudara. Sebab 2 suluh dapat apa? 2 suluh dapat 9. Nasbah ni, ya kena nasbah ni. Yang ada nasbah lain. Tidak cukup. Kalau 2 suluh nasbah ada ni dapat apa? 2 suluh dapat 4. Sebab ni tu bagi 3 tupuk lah. Ni bagi 3 tupuk. Setupuk tu 2, setupuk tu 2, setupuk 2. Maknanya 2 tupuk kan? 4 lah. Tiba-tiba sini ada 3. Itulah makna tak cukup. Itu dia. Bila tak cukup kan, maka diulkan. Tak cukup apa dia tu? 1. Tak cukup 1. Kalau gitu kena kepada hanya 7. Gitu nampak tak? Dia berikan kepada 5 saudara itu 4. Itu dia. 5 saudara itu 4. Ni tengok. Apa tu? Bila kita bagi dia 4 dah, tidak terbahagi pula. Sebab apa tidak terbahagi? Yang ni kerana 5 saudara. 5 kepala tu 5 kepala saudara itu. Bila gitu maka kena pukul pula 5 bilangi saudara itu kepada masalah yang diulnya itu. Bila pukul jadinya 35. Bagi suami 15 dan 5 saudara itu 4 seorang. Itu dia. Suami dan 5 saudara perempuan syakikah. Lima saudara lelaki tak? Perempuan? 5 saudara lelaki. Perempuan. Syakikah. Salah.
Apa? Dua suami dapat 1 per 2. 2, ni 2 per 3. 2 per 3. Masalah 6. Bagi suami Bagi suami 3. 3. Tinggal lagi 3. 3. Tak cukup. Tak cukup 1. Kalau tu kena O kepada 7. 7. Bagi kepada suami 3, biasalah. Biasa. Jadi 4. Nampak. Cukup. Kemudian 4 dengan 5, kena kira lagi tu. Tadi kita kira sini tadi. Nampak? Sebab kita kira ni. Lepas tu cukup dah di sini. Cumanya hak ni makan 5 orang. Kalau seorang tak apalah. Seorang selesaikan. Hak ni makan 5 orang. Kemudian kita kena buat. Kena ambil. Kita kena ambil Kena nasbah dulu. Kena nasbah dulu. Di antara 5 tu. 5 dengan 4. Inilah maksud dalam kata tabayun. Bahagia pecah dah. Tabayun bahagia pecah. 4 dengan 5 jadi? Tabayun. Tabayun. Bila tabayun kena ambil ambil 5 lah. Ambil 5. Bukan ambil wifai sebab tabayun. Kalau wifai kita, kalau misalnya tawafuk kita kena ambil wifai. Ni 5 pergi pukul dengan 7. Jadi 75. Tak sini. Masalah tersahih nama ni. Bagi kepada suami. Sebab apa 15? Ambil 5. Bagi. Dipukul dengan 3. 5 ni dipukul dengan 3. Jadi 15. Lepas tu sadar pertama 5 tu pukul dengan 4. Jadi 20. Jadi semua 35. jadi 20. Jadi 20. Dia 35. Sini 5 dengan 4 tadi 20. 20. 20. Apa boleh bagi ke ni? 20 boleh lagi. Boleh bagi. Bagi berapa hari? 4 hari. 4 hari. Terselesaikan. Apa mana 75? Ambil tu. Ambil tu pelik-pelik amu. Hak tulis pun tulis juga. Awak 45. 35. Kita tulis ada 5 ayat ya. Dah. Selesaikan. Bagi 4 hari. Habis. Tulis. Haul. Boleh? Sikit lagi. Bahasa yang ke-19. Maka di buku ke-5 bilangan saudara itu kepada masalah yang diurutkan jadi 35. Bagi suami 15 dan 5 saudara itu 4 saudara. Bahasa yang ke-19 pada bahagia yang pecah di atas 2 puak. Tadi sepuak. Ini kepayah mata tu. Tapi insya-Allah tak payah. Bermula bahagia yang pecah di atas 2 puak itu waris puak 2 waris itu hendak dibandingkan 2 kali. Nak banding dengan kaedah dia ni. Hendak dibandingkan 2 kali banding. Pertamanya yakni banding yang pertama, tu yang pertama yakni banding yang pertamanya dibandingkan antara tiap-tiap daripada 2 bahagia itu. Daripada 2 bahagia itu dengan dua puak tu yang mengambilnya gapanya iaitu mengambilnya 2 bahagia itu. Mengambilnya 2 bahagia itu masing-masing dulu mula-mula. Seperti yang telah lalu pada bahasa 18 tu. Kena banding mula-mula. Lepas tu bila kita banding dah dua-dua tu, maka jika tawafuk bahagia itu kalau kita banding mula-mula tawafuk. Yang kedua pun tawafuk juga masalah.
dengan kepala puak yang mengambilnya bahagian itu pada nisfu, tawafuk pada nisfu. Maka kembalilah puak itu kepada wifik. Maka kita kira puak tu mid wifik, mid tengah tu. Tu dia. Dan jika tabayun itu, tabayunlah ia bahagian itu tu dengan kepala puak itu, maka ditinggalkan di atas halnya hal kepala tu. Mid kepala dan mid tak kepala. Hal kepala puaknya itu. Tinggal kepala tu. Tak tahu hal dia tu. Tu dia. Tu halnya hal kepala. Maknanya kali 5 lah. Kalau ni lah. Tu makna gitu. Maknanya kita tak boleh bagi tengah lah. Lepas tu habis. Habis tu. Maka pergi kepada yang kedua pula. Ni sebagai tertib ni, teratur dia. Kaedah di segi teratur dia. Dan yang keduanya, banding yang keduanya, dibanding sekali lagi antara kedua bilangan kepada puaknya itu pula, antara kedua bilangnya kepala puak pula. Sama-sama kepala. Tadi kepala bahagia. Banding dua-dua lalu dah. Lepas pada kita banding tu, kena banding sama-sama kepala pula. Tu bahagian kedua dah. Lagu mana? Kalau kita banding, ingat. Bab masalah, kepala dengan bahagia boleh dua kelakuan. Satu, tabayun dengan tawafuk. Kalau sama-sama kepala dia, boleh 4 bahagia. Dan tawafuk, tabayun, tamasul, tadakhul. Boleh 4 situ, ingat. Maka jika tamasul antara kedua poin itu. Kalau misalnya tamasul, maka dia ambilkan salah satunya kaedah dululah. Dia ambilkan salah satunya, dipukulkan kepada asal masalahnya. Maka salah masalahnya itu. Ini misal tamasul. Misal tamasul antara kedua puak. Misal tamasul antara kedua puak itu dengan tak ada lah. Seperti adanya 8 orang anak perempuan dan 2 cucu perempuan dan seorang cicit laki-laki. Tu dia. Maka masalah seorang mati, meninggalnya anak perempuan, masalah 3. Bagi 8 anak itu 2 tawafuk pada nisfu. Situ. Dan dikembalikan anaknya itu kepada wifik bila tawafuk pada nisfu dan dikembalikan yakni dengan sahabat tawafuk pada nisfu. Dah betul lah. Dan dikembalikan yakni dengan sahabat tawafuk pada nisfu tu. Dengan sahabat tawafuk pada nisfu tu kepada wifik. Kepada wifik apa dia? Kepada wifik. Kepada wifik. Dia. Kepada wifik, yakni wifik apa? Yakni wifik lapar. Kepada wifik, yakni kepada wifik lapar. Kepada wifik, yakni kepada wifik lapar. Gapo wifik lapar? Pak ni pada wifik. Tak malak kat dalam tu. Dan habis. Dan bahagia pak. Tu dia. Dan bahagia pak kepala cucu. Atas itu tu. Atas pada kata bagi lapar anak itu. Atas itu tu. Atas pada kata bagi lapar anak itu. Dan bahagia pak itu kepala cucu. Cucu bagi pak. Dan cicit ada dah. Dan cicit itu 1. Tu. Lepas tu di antara dan tabayun. Dan tabayun. Dah dia. Saya tulis itu dulu. Penat tak? Kita ambil satu masalah lagi. Penat. Betul. Apa mula? Nama apa? Anak perempuan. Anak perempuan? 8 anak perempuan. Yang kedua? 2 cucu perempuan. 2 cucu perempuan. Seorang cucik. Lapan anak perempuan? 8 anak? 8 anak perempuan. Tak dinding tak? Bila anak perempuan tak ada dinding cucu tak? Dinding ada cucu? Tak dinding tak? Dinding. Boleh tengok. Tak ada dinding ni. Cucu perempuan. Tu dinding tu mana tu?
Cicit po. Dinding tu. Anak penampu mendinding ke cucu penampu tu. Dia banyak dia terinding. Mana dia? Mana ni? Apa ni? Bila apa ni? Anak tu terinding. Oh, faham. Dia sebab dua cucu penampu. Oh, sebab ada cicit tu. Sebab ada cicit, suara cicit laki-laki tu. Oh, ya asal dinding asal dia. Asal dinding tapi dengan sahabat cicit tak ada. Seorang cicit lelaki. Seorang cicit lelaki. Sebab ada ni. Ni boleh makan. Makan asabah juga. Weh, anak perempuan bulan ke sulus. Dua cucu perempuan dapat asabah. Asabah. Habis. Ingat dulu tu masalah asabah bila raya tu. Apabila seorang cicit gapo dia yang menyertai akan anak seorang cicit yang ialah kena kepada anak saudara. Bagi cucu tu. Seorang cicit tu tak anak saudara tu. Anak bagi cucu nasbah ni. Nasbah ni dia itu dia kata jadi apa? Jadi anak saudara lepas dah pada muka 12 dulu. Pada muka 12 dulu tu. Nak tulis cicit lah lagu anak rupa. Dia tengok tu. Payah nampak ke? Nampak tu. Muka 12 dulu. Mana dulu tu? Tu hak tulis hak payah dulu ke? Masalah tu hak bahasa yang ke-8, muka surat 12 bahasa yang ke-8 pada penampuan yang asabahkan. Tu cucu penampuan tu. Cucu penampuan hak boleh angkat asabah tu. Cucu penampuan yang menyertai ke saudaranya. Maknanya sama-sama saudara. Maknanya nasbah kepada kita sebagai tu saudara bagi cucu penampuan tu kena pada saudara tu kena pada cucu kita. Satu. Dan sepupu dia menyertai sepupu. Dan anak saudara tu. Anak saudara kita nasbah kepada cucu. Apa dia? Anak saudara. Anak saudara bagi tu. Anak saudara bagi cucu penampuan. Gitu dah. Anak saudara bagi cucu penampuan. Anak dara. Anak dara tu nasbah kepada kita mati, kena kepadanya cicit. Cicit kita tu. Ingat balik tu. Cucu penampuan ni, ingat. Ni. Cicit penampuan nasbah kepada kita. Nasbah kepada kita. Tapi nasbah kepada cucu penampuan, maka cicit ni kena kepada anak saudara bagi cucu penampuan. Ingat molek dah. Nak tulis molek. Okey nah. Cucu cicit lelaki nasbah kepada kita. Tetapi tabik sikit ni. Tabik kena bawah sikit. Dan cicit itu nasbah kepada cucu penampuan. Cucu penampuan bagi mayat itu, maka iaitu
Maka iaitu biar iaitu cicit tu. Kita kena buat tadi dia lah. Maka iaitu tu kena ada cicit. Iaitu anak saudara bagi cucu perempuan itu. Tu. Ada dah. Tulis. Bibih cicit dia. Cicit kok mana ni boleh makan dua cucu perempuan tu boleh makan asabah sebab gapo? Kok mana cicit pula ni? Nampak tak? Maka cicit ni jalan ni. Cicit enggak? Cicit laki-laki kena kepada cicit kita. Tapi nasabah dia perempuan kena kepada anak dara. Tulis molek. Kena kebalik dulu tu, hak dabit lah dulu pada muka surat 22 dulu, hak dabit peta dulu tu. Buat jadual dulu tu. Ingat tak? Jawab jadual dulu. Muka surat apa dulu? Muka surat 12. Tak, muka surat 12. Tu hak wajah dua dulu tu. Masalah anak saudara tu. Tu anak dara. Ingat, tengok macam ni. Dan cicit tadi, cicit ni sebagai kepada kita. Kita ni sebagai tok ni yang kedua, Kita tok yang kedua, orang panggil cicit kita ni apa ni? Kawan cicit nasbah kepada cucu perempuan kita, maka cicit itu, maka iaitu cicit tu. Maka iaitu cicit kita itu ialah anak saudara bagi cucu perempuan. Maka bila anak saudara bagi cucu, kita kena kembali pada muka surat 12. Bilalah cucu perempuan menyertai akan anak saudara bagi dia, ketika itu cucu perempuan dapat asabah juga. Dapat asabah serta dengan cucu laki-laki. Habis. Kemudian asal masalah 3 tau. 3. Lapis anak perempuan dapat. Ni dua suluh. Tengok tilis sini dulu, tak boleh tilis lapis lagi. Tilis suluh dapat 2 lah. Dapat 2. Sebab 2 sulus. Lepas tu tinggal lagi 1. Tak boleh nak bagi. Tak boleh nak bagi. Kabarnya kita kena kira sini dulu. Ni masalah 2 pala ni. Masalah 2 pala. Orang panggil 2 yang pecah nama dia. Ni pecah mula-mula. Tak selesai. Pecah yang kedua pun tak selesai. Kita kira selesai dulu. Ni kira mula-mula sekali. Caranya kita kena kira ni. Ni nasbah 2 lapis dengan 2 jadi. Jadi apa? Along tadi apa lah? Lapis dengan 2. Tengok molek. Apa? Tengok. Ingat tak hak dulu, ayat dulu. Masalah bahagia dengan pala. Ya boleh berapa tu kira? 2 kira. Satunya tawafuk dengan bukan? Dengan tabayun. Sini apa ni? Tawafuk. Bila tawafuk kita kena kembali pada bila tawafuk gak mik lapis ni kena mik apa? Mik wifik kembali pada wifik. Wifik lapis. Apa wifik? Wifik lapis ialah 4. Ialah 4. Tu. Tu. Lepas tu nak sebab sini pula. 2 1 ke apa? 2 dengan 1 tabayun. Bila tabayun kita tinggalkan di atas kelakuan lagu ni lah. Habis. Selesaikan. Itu banding mula-mula. Ya 2 banding Kemudian kita pergi kepada banding yang kedua pula. Kemudian banding yang kedua kita kena banding ni pula. Ni lah. Tali mik apa? Nak mik wifik wifik 4 dengan 2 pula. 4 dengan 2 jadi apa? 4 dengan 2 jadi? Tabayun. Tengok mana? 4 dengan 2 jadi? Tak ada khu boleh? Tak ada khu. Bila tak ada khu kita kena mik masalah. Mik masalah besar.
ambil masalah yang besar. Apa masalah yang besar? 4. Iaitulah 4. Itu dia. Lepas tu apabila kita ambil 4, maka kita kena pukul kepada ambil 4 ni pula. Ambil 4 ni kita pukul kepada asal masalah. Ingat tu cara ni masalah dua puak ni dah. Pukulkan dengan 3 dapat 12. tak sini 12. Dah. Lepas tu wi kepada anak perempuan berapa? 8. Sebab apa wi 8? Sebab Cara kena ingat cara je. Kena cara tu. Sebab apa wi 8? Apa bagi dulu? Apa tu? 12 tu bahagi ibu. Kaedah jangan tinggal kaedah dulu. Jangan tinggal kaedah pukul. Kena ambil apa pukul? Bukan 8. 3. Ni apa ni? 8. Kita kena ingat apa sesuatu yang memukulkan kepada asal masalah berapa? Hak pukul kepada asal masalah. Wifit apa? Wifit apa? Berapa? 4. Kalau gitu kita ambil 4 lagi, pukulkan dengan 2. Tu cara. Dah. Kaedah dia tu. Jadi 8. Lepas tu tinggal lagi. Tinggal lagi 4. Ni pula. 2 cucu perempuan. Ya, gapo pergi pukul? 4. Pergi pukulkan dengan dengan apa? 4 pukul dengan 1 lah. 4 pergi pukulkan dengan 1. Itulah. Kalau. Sini yang kena capur ni. Yang sabar ni. Sudah. Kalau. Dah. Ada. Mana? Kalau. Ni lapar dah. Ni sini dulu. Tadi berapa ni? Ni tak. Berapa? 2. Ada 1. 3, 4. Di sini 4 sini dah. Ni 4 kepala sini. 4 kepala. Tu. Lepas tu 4 dengan 1 jadi apa? 4 dengan 1 Jadi? Tabayun. Kalau itu habis. Kemudian nasbah pula. 4 dengan 4 pula. 4 dengan 4 jadi apa? Tamasul. Bila tamasul, ambil hak mana 1. Dah. 4 pergi pukulkan dengan 4 pukul dengan 2 kan? 4 pergi pukul ni asal masalah. 3 jadi 12. Tu dia. Tak apa, habis. Kemudian kita mik apa ni? Mik hak mana 1 dah. Mik hak mana 1, mik 4 ke hak ni ke? Pergi pukulkan dengan 2 jadi 8. Lepas tu 4 pergi pukulkan dengan 1 jadi 4. Baru tak apa. Lepas tu bagi kepada cukup ni. Cukup bagi kepada cucu 2 cucu perempuan. Satu-satu. Bagi kepada lelaki 2. Sudah. Selesaikan. Tulis. Ni kaedah hak masalah 2 kepala. Boleh? Habis je tu. Tu tabayun antara wifat tengok. Ingat tu. Dan bahagia pak kepala cucu cicit itu 1. Tengok. Kepala cucu 1 itu. Lepas tu tabayun. Tabayun yakni. Tulis dah sikit dah. Tabayun yakni dengan nasbah kepada 4 kepala cucu cicit dengan 1. Tabayun tu yakni dengan nasbah kepada
4 kepala cucu cicit dengan nisbah kepada 4 kepala cucu cicit dengan satu namanya tabayun. Ialah tu tabayun. Kemudian di antara wifi anak wifi anak jawab wifi anak yakni wifi anak yakni wifi anak yakni wifi anak yang lapeh. Wifi yakni wifi anak yang lapeh. Gapo wifi? Iaitu pak. Nabi mana dah? Iaitu pak. Dan kepala cucu cicit. Berapa kepala cucu cicit? Pak juga. Pak juga. Namanya tamasul. Hailah tu. Nama tamasul. Lepas tu mau kau dia ambilkan salah satunya daripada dua kepala itu. Jadi gapo pak? Dipukulkan kepada asal masalah. Jadi 12. Bagi lapeh anak itu satu-satu seorang. Apa anak? Dan bagi cucu cicit itu asabah. Maknanya dua cucu penampuai dua, seorang cucu laki-laki cicit laki-laki, dua cukup. Habis itu. Habis. Lagi apa dia? Lagi laki-laki satu dan satu apa? Dua kepada laki-laki dan satu kepada penampuai. Habis. Dan kiaskanlah misalnya dengan ul seperti ada suami dan 3 saudara penampuai syakikah dan 3 saudara seibu. Maka sahlah masalah kepada 27 ni. Nanti nak Nawawi tulis malam ni lah. Kira lah boleh lah. Nak suruh tulis malam ni. Ini masalah kias semua masalah ni. Habis. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala